Tengok, ini makanan saya. Sekarang pukul 2.50 petang. Nasi aku memang banyak sebab aku memang makan nasi satu hari sekali je. Okay, hari ni kita nak cuba jadi macam abang tahu. So this is ayam kicap lauk yang aku masak untuk hari ni, untuk seisi rumah. Lepas tu ni tahu yang aku tiru abang Syafiq tu. Abang Syafiq tahu nama dia, okay. Yang ni tahu dia kata dia selalu perap dengan perencah bihun goreng. So aku beli, aku tiru. Kita try. So timun macam biasa lah, sebab kita malas nak masak sayur hari ni. Sejam kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya kalau makan selalu buka spek, lepas tu buka tab sambil tengok cerita. Jangan takut tau tengok nasi aku, sebab nasi aku memang macam gini. Dia memang menggunung. Sebab kita makan satu hari sekali je kan. Bismillahirrahmanirrahim. I'm gonna try to be abang Syafiq tahu. Makan kering-kering tapi nasi aku tetap berlambak. Nasi dia sikit je. Bismillah. Memang sedap lah. Patutlah dia boleh makan kering-kering. Sebab tahu perap dengan bihun ni memang dah sedap. Dia macam dah cukup rasa macam tu. Sarah, awak tak lari lagi tu je. Bagi tahu. Awak makan dengan sama-sama. Sudahlah. Memang patutlah abang tu makan selalu tak ada lauk lain pun tak apa. Sebab memang dah sedap. Selalu makan dengan budak kecil tu, tapi hari ni dia tidur. Dia tidur awal lah maksudnya. Ke aku yang makan awal? Sekarang boleh tak kalau dia cakap pasal tu lah pasal tak apa pasal kau tanya aku buat je cerita. Masalahnya ramai je orang. Tapi aku tak tahulah sampai mana dia degi kelas. Dah lah kau ni bebel macam orang tua lah. Tolong angkat semua ni. Kenapa lah